Bertemu kita sekali lagi dalam podcast eksklusif Borak WM bersama Peniagawati. Bersempena 45 tahun ulang tahun Peniagawati hari ini, kita ada minum petang diraja. Okey, tadi saya bersama dengan Yang di-Pertua Puan Noret Asyari melihat kepada orang lama yang dah begitu lama, 35 tahun dalam Peniagawati. Dan sekarang saya bersama-sama dengan Datuk Amy Suraya Husin. Datuk Amy Suraya adalah Presiden Peniagawati. Kali ni dah penggal kedua, Datuk Ya. memegang tampuk Presiden sebagai Presiden Peniagawati. Betul. Okay. How do you feel about today? Okay, actually today is very exciting because kita, as you know, Peniagawati menyambut kita punya ulang tahun yang ke-45. Satu jangka panjang lah. Kerana kita ni daripada dulu, 1980, memang daripada kecilan, ya. Kita membantu ramai usahawan-usahawan kecilan, tetapi sekarang kita amat berbangga kerana kita punya ahli-ahli banyak dalam perniagaan yang global dan antarabangsa. Itu satu daripada pencapaian kepada Peniagawati, especially untuk 45 tahun ni. Dan tadi Puan ada tanya saya adalah Presiden yang ke-8. Oh, Presiden yang ke-8. Ya, semenjak Peniagawati ditubuhkan 1980, dan saya ada ni penggal yang kedua lah. Untuk how long have you seen? I have been with the Peniagawati tahun 2015. Okay, dah Masa 10. tu alih-alih dia nak tengok on the networking purposes. Tapi saya rasa Peniagawati is satu platform yang bagus. Kerana kita bukan hanya menjadi ahli Peniagawati, tetapi the networking support system ni daripada orang kata sisterhood, daripada ahli-ahli yang lain amat baguslah di dalam Peniagawati ni. Daripada apa yang saya, pengalaman saya daripada mula-mula saya join Peniagawati. Ya. Okey, Datuk, Nida nak tanya kat sini. Nida ada tengok dalam Peniagawati hari ni, dalam itinerary ada pelancaran chapter. Ya. Okey, selama ni Peniagawati semuanya HQ je kan? Ya. Okey. Pelancaran struktur chapter adalah satu langkah besar, Datuk. Bagaimana visi ini akan mengubah landscape usahawan wanita di kawasan luar bandar? Ya. Itu satu daripada matlamat saya dan juga esko-esko Peniagawati yang Bengal ni, kerana kita percaya ramai wanita-wanita di luar sana, especially di luar bandar, yang masih memerlukan bimbingan sokongan daripada Peniagawati. That's why kita ni buat satu pelancaran atau tumbuhkan chapter-chapter, 5 chapter, Indo Sarawak, Sabah, Zon Utara, Zon Pantai Timur dan Zon Selatan. Dan kelima-lima zon ini telah dilancarkan. Dan satu daripada hari ini, 45 tahun, kita bersama dengan Royal High Tea ni, kita akan lancarkan secara resmi lah pelancaran untuk 5 zon ni. Dan saya percaya dengan adanya zon-zon ni, kita dapat mendekati lagi banyak usahawan-usahawan. Kita tahu usahawan-usahawan ni bukan hanya di pusat, ya, tetapi di luar-luar bandar, di daerah-daerah ataupun di state-state yang amat memerlukan bantuan kita. Yang a bit far daripada bandar, daripada kota kan, yang out of reach. Itu yang you nak reach out tu. Ya, nak reach out. Sebab kita ni seperti mungkin Puan pun tahu apa function of Peniagawati. Kita ni di perantaran antara kementerian dan ahli. Betul. Banyak program-program ataupun grant-grant yang nak disalurkan kepada ahli-ahli atau peniaga-peniaga kecil boleh melalui Peniagawati. Jadi kita boleh, ini bukan kita hanya nak tumpukan kepada pusat, kerana kita tahu bantuan-bantuan ini juga boleh disalurkan kepada ahli-ahli di negeri yang lain. Dan juga luar bandar lah terutamanya kan. Ya. Okey. Okey, soalan kedua. Okey. Bagaimana Peniagawati membantu ahli bersedia menghadapi era AI dan ekonomi digital? Ya. Semenjak pandemik ni kan, kita tahu landscape tu dah berubah. Kalau kita nak buat marketing pun lain. Jadi pihak Peniagawati memberi banyak latihan kepada ahli-ahli kami
term digital ataupun in term e-marketing. Sekarang ni seperti yang kita tahu, kita tengah buat dengan e-invoicing. Walaupun PMX pun dah announce kalau 1 juta yang ke bawah tak payah yang resit, tapi mesti kena bersedia. Itu satu daripada ni yang kita nak memberi penerangan yang tepat kepada ahli-ahli kita lah. That's why kita selalu tiap-tiap bulan kita ada training on this e-marketing ke ataupun digital ke ataupun ada program-program bersama dengan corporate sektor yang lain. Kita bersama-sama lah membantu untuk menerangkan lebih lanjut apa yang boleh kita buat kepada mereka. Okey. Okey, baik Datuk. Nida tak nak mengambil masa yang begitu lama. Ya. Kerana sekejap lagi nak menyambut ketibaan kita punya guest of honours kan. Ya, terima kasihlah WM kerana bersama kita hari ni untuk Royal High Tea. Terima kasih juga kepada peniagawati beri ruang kepada majalah WM dan WM Heart untuk bersama-sama we are trying to empower each other. Yes. Kan kita cuba untuk collaborate selalu sebab saya nampak Saya tahu pun WM semuanya perempuan. Kami pun perempuan. Jadi why not? Saling membantu. betul. The support system must be there. Yes, okay. Terima kasih banyak Datuk. Ya, terima kasih Nida. Okay, thank you very much. Kejap.